Bohemian Grove. Bohemian Grove merupakan sebuah kawasan perkemahan persendirian seluas kira-kira 2,700 ekar yang terletak di tengah hutan Redwood di California, Amerika Syarikat. Kawasan ini dimiliki oleh Bohemian Club, sebuah kelab eksklusif yang diasaskan pada tahun 1872. Setiap tahun pada pertengahan Julai, kira-kira 2,500 ahli dan tetamu berkumpul di sini selama lebih daripada 2 minggu. Antara mereka termasuk ahli perniagaan terkenal, pegawai kerajaan, eksekutif media, artis dan bekas Presiden Amerika Syarikat. Orang awam tidak dibenarkan masuk dan kawasan ini dikawal oleh pasukan keselamatan persendirian sepanjang tahun. Bohemian Grove paling terkenal dengan satu upacara yang dikenali sebagai Cremation of Care. Dalam upacara ini, para peserta memakai kostum dan membakar patung manusia sebagai sebahagian daripada persembahan teater di hadapan sebuah patung burung hantu setinggi 9 meter. Pada tahun 2000, Alex Jones dan seorang juru kamera berjaya menyelinap masuk dan merakam upacara tersebut secara rahsia. Rakaman itu kemudiannya mencetuskan pelbagai teori konspirasi mengenai apa yang sebenarnya berlaku di dalam Bohemian Grove. Terdapat juga laporan pada tahun 1942, satu mesyuarat berkaitan perancangan awal projek Manhattan yang akhirnya menghasilkan bom atom pertama di dunia turut diadakan di sini. Chernobyl Elephant Foot. Chernobyl Elephant Foot merupakan satu jisim bahan radioaktif yang terbentuk selepas bencana nuklear Chernobyl pada tahun 1986. Ia terletak di dalam ruang bawah tanah reaktor nombor 4 di Ukraine. Pada 26 April 1986, satu ujian keselamatan yang gagal menyebabkan reaktor tersebut meletup. Suhu yang sangat tinggi mencairkan bahan api nuklear, konkrit dan logam sebelum campuran itu mengalir ke bahagian bawah bangunan seperti lava. Apabila campuran tersebut mengeras, ia membentuk satu jisim besar dengan permukaan berkedut yang menyerupai kaki gajah, menyebabkan ia diberi nama Elephant's Foot. Ketika pertama kali ditemui beberapa bulan selepas bencana, tahap radiasinya dianggarkan sekitar 10,000 rentgen sejam. Jika seseorang berdiri berhampirannya selama beberapa minit sahaja, boleh menerima dos radiasi yang membawa maut. Disebabkan tahap radiasi yang terlalu tinggi, para penyelidik pada mulanya tidak dapat mendekatinya secara langsung. Mereka terpaksa menggunakan kamera yang dipasang pada roda dan mengambil gambar dari jarak jauh. Malah radiasi yang kuat turut merosakkan peralatan elektronik dan menghasilkan gangguan pada gambar yang diambil. Walaupun tahap radiasinya telah menurun dengan ketara selepas beberapa dekad, Elephant's Foot masih sangat berbahaya dan kawasan tersebut tidak dibuka kepada orang awam. Pulau Surtsey. Surtsey merupakan sebuah pulau gunung berapi yang terletak di selatan Iceland dan merupakan antara pulau termuda di dunia. Pulau ini langsung tidak wujud sebelum tahun 1963. Namun pada 14 November tahun tersebut, satu letusan gunung berapi bawah laut berlaku dan memuntahkan lava serta abu ke permukaan. Letusan ini berterusan selama hampir 4 tahun sehingga membentuk sebuah pulau baharu yang dinamakan Surtsey. Sejak pulau itu muncul, kerajaan Iceland melarang orang awam daripada menjejakkan kaki ke sana. Hanya sekumpulan kecil saintis yang mendapat kebenaran khas dibenarkan masuk bagi memastikan pulau tersebut tidak dicemari oleh tumbuhan, haiwan atau mikroorganisma yang dibawa manusia. Tujuannya adalah untuk membolehkan saintis mengkaji bagaimana kehidupan boleh muncul dan membentuk sebuah ekosistem baharu secara semula jadi di kawasan yang pada asalnya hanyalah batu gunung berapi. Pada mulanya hampir tiada kehidupan di Surtsey. Namun lama kelamaan biji benih mula tiba melalui angin, arus laut dan burung. Tumbuhan mula tumbuh diikuti oleh serangga, burung dan hidupan lain. Kawalan terhadap pulau ini sangat ketat. Malah apabila sebatang pokok tomato pernah ditemui tumbuh di Surtsey selepas seorang membuang najis di pulau tersebut, tumbuhan itu segera dimusnahkan kerana dianggap sebagai pencemaran daripada manusia. Dan pada tahun 2008, Surtsey diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Metro 2. Metro 2 merupakan nama tidak rasmi bagi sebuah sistem kereta api bawah tanah rahsia yang dipercayai dibina di bawah bandar Moskow, Rusia. Tidak seperti Moskow Metro yang digunakan oleh jutaan penumpang setiap hari, Metro 2 dikatakan dibina khas untuk kegunaan pemimpin tertinggi kerajaan dan tentera Soviet sekiranya berlaku perang atau serangan nuklear. Menurut pelbagai laporan, pembinaannya dipercayai bermula ketika pemerintahan Joseph Stalin. Sistem ini dikatakan terletak lebih dalam daripada metro biasa dan menghubungkan beberapa lokasi penting seperti Kremlin, Ibu Pejabat Keselamatan Negara, lapangan terbang dan bangka bawah tanah. Nama Metro 2 sebenarnya diberikan oleh pihak luar. Nama kod yang sering dikaitkan dengan sistem tersebut ialah D6. Salah satu dakwaan paling menarik ialah sistem ini mempunyai beberapa laluan yang panjangnya mungkin melebihi rangkaian metro awam Moskow pada zaman Soviet. Namun kerajaan Rusia tidak pernah memberikan pengesahan penuh mengenai saiz atau tujuan sebenar sistem tersebut. Beberapa bekas pegawai kerajaan dan pekerja metro pernah mendakwa bahawa rangkaian rahsia itu benar-benar wujud. Malah terdapat juga laporan mengenai pintu, terowong dan laluan tersembunyi yang dipercayai bersambung dengannya. Namun lokasi sebenar pintu masuk Metro 2 dikawal ketat dan tidak boleh dimasuki oleh orang awam. Pulau Grenard.
Pulau Grenade merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di luar pantai Scotland. Selama hampir 50 tahun, orang awam dilarang memasuki pulau ini kerana tanahnya telah dicemari dengan bakteria anthrax akibat eksperimen senjata biologi oleh kerajaan British. Pada tahun 1942, ketika Perang Dunia Kedua sedang berlangsung, saintis British mencari cara untuk menggunakan anthrax sebagai senjata terhadap Nazi Jerman. Pulau ini dipilih sebagai tapak ujian kerana lokasinya yang terpencil dan tidak berpenghuni. Dalam eksperimen tersebut, puluhan ekor biri-biri dibawa ke pulau itu sebelum sebuah bom yang mengandungi spora anthrax diletupkan berhampiran mereka. Dalam beberapa hari, biri-biri tersebut mula mati akibat jangkitan. Eksperimen itu membuktikan bahawa anthrax boleh digunakan sebagai senjata biologi, tetapi turut menyebabkan seluruh pulau tercemar. Spora anthrax mampu bertahan di dalam tanah selama berpuluh-puluh tahun, menyebabkan pulau ini ditutup sepenuhnya kepada orang awam. Pada tahun 1986, kerajaan British akhirnya memulakan operasi pembersihan besar-besaran. Mereka menyembur ratusan tan larutan formaldehid yang dicampur dengan air laut ke seluruh kawasan tercemar. Dan selepas beberapa tahun ujian dilakukan, pulau ini akhirnya diisytiharkan selamat pada tahun 1990. Arkib Apostolik Vatikan. Arkib Apostolik Vatikan merupakan arkib rasmi milik Vatikan yang menyimpan dokumen berkaitan sejarah Gereja Katolik dan pemerintahan Pope sejak lebih 1000 tahun lalu. Dahulu tempat ini dikenali sebagai Vatican Secret Archive, tetapi perkataan secret sebenarnya berasal daripada bahasa Latin secretum yang membawa maksud peribadi atau persendirian, bukannya rahsia. Pada tahun 2019, Pope Francis menukar namanya kepada Vatican Apostolic Archive bagi mengelakkan salah faham. Arkib ini menyimpan berjuta-juta dokumen yang memenuhi rak sepanjang lebih 80 km. Antara dokumen terkenal yang disimpan di sini ialah surat daripada Raja Henry VIII yang meminta Pope membatalkan perkahwinannya dengan Catherine of Aragon, dokumen berkaitan perbicaraan Galileo Galilei dan surat yang ditulis oleh Mary, Queen of Scots sebelum beliau dihukum mati. Namun orang awam tidak dibenarkan masuk sesuka hati. Akses hanya diberikan kepada penyelidik dan sarjana yang memenuhi syarat tertentu serta mendapat kebenaran rasmi daripada Vatikan. Mereka juga tidak bebas melihat apa sahaja dokumen yang mereka mahu. Penyelidik perlu meminta dokumen tertentu terlebih dahulu dan terdapat had terhadap jumlah bahan yang boleh diperiksa setiap hari. Sebahagian besar arkib turut terletak di dalam bangka bawah tanah yang dibina untuk melindungi dokumen daripada kebakaran dan kerosakan. Walaupun tempat ini sering menjadi subjek teori konspirasi mengenai dokumen rahsia, kebanyakan kandungannya merupakan rekod pentadbiran, surat menyurat diplomatik dan dokumen sejarah gereja. Lembah Kering McMurdo. Lembah Kering McMurdo merupakan sebuah kawasan di Antartika yang dianggap sebagai salah satu tempat paling kering di bumi. Walaupun terletak di benua yang hampir keseluruhannya dilitupi ais, sebahagian besar lembah ini hampir langsung tidak mempunyai salji atau ais di permukaannya. Keadaan ini berlaku kerana pergunungan Transantarktik menghalang ais daripada mengalir masuk ke lembah tersebut. Manakala angin gunung yang sangat kuat menuruni kawasan pergunungan dan menyejat hampir semua kelembapan. Angin di kawasan ini boleh mencapai kelajuan lebih daripada 300 km sejam. Sesetengah bahagian lembah Kering McMurdo dipercayai tidak menerima hujan yang ketara selama hampir 2 juta tahun. Keadaannya yang sangat sejuk, kering dan tandus menyebabkan kawasan ini sering dibandingkan dengan permukaan planet Marikh. Namun saintis telah menemui mikroorganisma yang mampu hidup di dalam batu dan tanah di kawasan tersebut. Penemuan ini menjadikan lembah Kering McMurdo lokasi penting untuk mengkaji kemungkinan kewujudan hidupan dalam keadaan ekstrim di planet lain. Namun orang awam tidak boleh datang dan meneroka kawasan ini sesuka hati. Akses dikawal dengan ketat di bawah peraturan perlindungan Antartika. Kawalan ini bertujuan mengelakkan manusia daripada mencemarkan ekosistem yang sangat sensitif. Gunung Yamantau. Gunung Yamantau merupakan gunung tertinggi di bahagian selatan pergunungan Ural, Rusia dengan ketinggian lebih 1,600 meter. Namun gunung ini terkenal bukan kerana ketinggiannya, tetapi kerana sebuah kompleks bawah tanah rahsia yang dipercayai tersembunyi jauh di bawahnya. Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991, gambar satelit menunjukkan aktiviti pembinaan berskala besar sedang berlaku di sekitar Gunung Yamantau. Ribuan pekerja dipercayai terlibat dalam pekerjaan tersebut, manakala kawasan itu dikawal ketat oleh pihak tentera Rusia. Pelbagai teori muncul mengenai tujuan sebenar kompleks tersebut. Ada yang percaya ia merupakan bangker nuklear yang dibina untuk melindungi pemimpin tertinggi Rusia sekiranya berlaku perang nuklear. Teori lain pula mendakwa kompleks itu digunakan sebagai pusat arahan tentera atau tempat penyimpanan senjata dan bekalan. Kerajaan Rusia pernah memberikan beberapa penjelasan berbeza mengenai aktiviti di kawasan tersebut, termasuk mendakwa ia merupakan tapak perlombongan. Gunung tersebut juga terletak berhampiran Mezhgoyr, sebuah bandar tertutup yang hanya boleh dimasuki dengan kebenaran khas dan dipercayai menempatkan pekerja yang terlibat dalam kompleks tersebut. Pulau Heard.
Pulau Heard merupakan sebuah pulau gunung berapi terpencil milik Australia yang terletak di tengah lautan selatan, kira-kira 4,000 km dari tanah besar Australia dan lebih 1,000 km dari Antartika. Tiada manusia yang tinggal secara kekal di pulau ini dan perjalanan ke sana boleh mengambil masa lebih 2 minggu menggunakan kapal daripada Australia. Cuacanya sangat ekstrim dengan angin kencang, laut bergelora dan suhu yang rendah sepanjang tahun. Pulau Heard juga menempatkan Mawson Peak, sebuah gunung berapi aktif yang berketinggian lebih 2,700 meter dan merupakan gunung tertinggi di seluruh wilayah Australia. Berbeza dengan kebanyakan tempat di dunia, Pulau Heard hampir tidak pernah terjejas secara langsung oleh aktiviti manusia. Tiada haiwan asing yang diperkenalkan secara kekal di sana, menjadikan ekosistemnya antara yang paling asli di dunia. Disebabkan ekosistemnya yang sangat sensitif, kerajaan Australia mengawal akses ke pulau tersebut dengan ketat. Dan pada tahun 1997, Pulau Heard dan Kepulauan McDonald diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO.